pada hari ini, kita akan belajar 3 bahagian tafsir. Yang pertama, tafsir al-ma'thur. Yang kedua, tafsir bil-ra'i. Dan yang ketiga, tafsir al-isyari. Definisi tafsir bimaksur. Tafsir bimaksur bermaksud tafsir yang berpegang kepada riwayat yang sahih, iaitu mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan Al-Hadis, kerana ia berfungsi sebagai penerang kepada Al-Quran atau dengan riwayat sahabat, memandangkan mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran dan Karim, atau dengan sesuatu yang dikatakan oleh tabi'in besar kerana mereka biasanya menerima perkara tersebut daripada sahabat. Perkembangan ilmu tafsir bimaksur terbagi kepada 2 cara. Yang pertama, secara lisan. Cara ini juga disebut secara periwayatan, di mana para sahabat telah menukil dan mengambil penafsiran daripada Rasulullah SAW atau penafsiran sahabat daripada para sahabat atau penafsiran tabi'in yang diambil daripada sahabat, iaitu dengan cara penukilan yang boleh dipercayai, diteliti dan mengambil berat tentang jalur periwayatan. Yang kedua, secara penulisan atau pembukuan tadwin. Cara kedua ini adalah hasil lanjutan daripada cara yang pertama, yang mana telah dicatat dan dibukukan. Pada mulanya, penulisan ini dibuat dalam kitab-kitab hadis, tetapi telah tafsir rasmi menjadi satu disiplin ilmu, maka ia telah ditulis, lalu lahirlah karya-karya tafsir yang secara khusus memuatkan tafsir bimaksur lengkap dengan jalur sanadnya daripada tabi'in, sahabat sehinggalah kepada Rasulullah SAW. So full of longing, I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. My heart is so full of longing, I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Tafsir bil-ra'i. Tafsir bil-ra'i bermaksud tafsiran Al-Quran berdasarkan ijtihad dan pemikiran yang berlandaskan ilmu serta prinsip-prinsip tafsir yang betul. Ia berbeza dengan tafsir bimaksur yang bersandarkan kepada riwayat daripada Al-Quran, hadis dan perkataan para sahabat serta tabi'in. Karya tafsir bil-ra'i. Yang pertama, tafsir Al-Kasyaf oleh Zamakhsyari. Yang kedua, tafsir Al-Kabir oleh Fakhruddin Ar-Razi. Yang ketiga, Al-Bahr Al-Muhit oleh Abu Hayyan. Yang keempat, Irsyad Al-Arq Al-Salim ila Mazaya Al-Quran Al-Karim oleh Abu Al-Su'ud. Yang kelima, Ru'al Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim wa Al-Sabu Al-Mathani oleh Al-Alusi. Yang keenam, Madarik Al-Tanzil wal Haqa'iq
Al-Ta'wil oleh Imam Al-Nafasi. Yang ketujuh, Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil oleh Imam Al-Baidawi. Definisi tafsir al-isyari menurut bahasa ialah berkaitan isyari ataupun syarat sesuatu yang ditunjukkan tanpa secara lisan. Menurut istilah Pearl, tafsir isyari bermaksud menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara isyarat yang tersembunyi dalam susunan kata-kata tanpa memerlukan hujah zahir. Konsep tafsir isyari. Yang pertama, menyingkap makna batin Al-Quran yang tidak boleh difahami secara literal sama ada dari segi pemahaman ataupun perkataan zahir. Yang kedua, ia bergantung kepada makrifat dan ilham yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang bertakwa. Dan yang ketiga, tidak bergantung sepenuhnya kepada akal tetapi juga pada hati dan pengalaman kerohanian. Syarat penerimaan tafsir al-isyari. Yang pertama, pentafsiran sufi ini tidak bertentangan dengan kenyataan nuzul Al-Quran atau makna-makna yang zahir. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat atau akal. Yang ketiga, pentafsiran tersebut perlu disokong dengan bukti-bukti syarak yang benar. Yang keempat, pentakwilan yang dibuat tidak terlalu asing. Yang kelima, seseorang mufassir tidak boleh mendakwa bahawa tafsir isyari sahaja yang tepat. Namun, perlu baginya mengetahui makna secara zahir terlebih dahulu dan tidak wajar sama sekali terburu-buru mentafsir ayat Al-Quran secara batin sebelum mentafsir secara zahir. Secara kesimpulan, jika seseorang individu hendak mempelajari ilmu tafsir, mereka digalakkan untuk mempelajari dengan mengutamakan tafsir bi'arab ma'thur terlebih dahulu. Hal ini dikatakan demikian kerana sumber-sumber daripada tafsir bi'al ma'thur lebih tersusun dan sahih. Akan tetapi, jika seseorang itu sudah menguasai ilmu tafsir, tidak akan ada halangan untuk membaca atau mengkaji tafsir bi'ar-ra'yi atau tafsir isyari.